Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, macam mana cara dia untuk kita setting appointment untuk ambil gold dekat Public Gold? So, kalau korang dah beli gold secara online dekat apps Public Gold ataupun dekat website Public Gold, korang boleh collect. So, macam mana cara untuk buat appointment untuk collect gold tu dekat cawangan-cawangan Public Gold? Okay. So, pertama sekali korang buka dulu website Public Gold, publicgold.com.my. Okay, make sure dia punya website ni samalah. Okay, publicgold.com.my. Kemudian dekat bahagian sini korang klik login dan login dulu akaun korang macam biasa. Okay, kemudian dekat bahagian sini kalau korang tak jumpa, korang boleh klik my account dan dia akan bawa ke paparan yang inilah. Okay, kemudian dekat bahagian sini korang klik my appointment dan klik collect CSO order. Macam saya ada buat 2 pembelian dekat Public Gold baru-baru ni. So, saya nak collect pada waktu yang sama. So, dia akan keluar kat sini lah. Dia akan keluar 2 order kat sini. So, kita klik dua-dua ni. Kemudian, kita tekan select all. Okay, untuk branch, korang boleh pilih sama ada branch mana yang korang nak collect. So, dia ada banyak kat sini. Ampang, Alostar, bla 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 bla. And sampailah Tawau pun ada juga guys. So, macam saya dekat dengan Ampang. So, saya klik Ampang lah. Kemudian tekan next. Okay, so dekat sini dia bagi tarikh. Macam sekarang ni 20 Mac. 20 Mac. So, tarikh next untuk saya collect adalah pada 4 April. Ni paling cepat lah. Lebih kurang 2 minggu. 14 hari macam tu. So, kita boleh pilih lah masa pukul berapa semua kan. Kita pilih. So, saya prefer dalam pukul 9.50 hari Jumaat Jumaat. Saya pilih hari Isnin lah. Isnin Jumaat lah. Jumaat. Kita ambil Jumaat pagi guys. So, saya ambil yang paling awal. And dia bagi tahu sini Ampang, Kuala Lumpur, Friday 4 April 9.40 hingga 9.50. So, masa untuk collect tu lebih kurang 10 minit je. Sekejap je. And dah confirm, tekan confirm. Okay, sekiranya kalau korang rasa korang nak reschedule, kalau tiba-tiba berubah fikiran ke, korang boleh tekan je reschedule dekat bahagian sini guys. Okay. So, itu saja guys. Kalau korang nak buat new appointment, korang just klik new appointment sini dan buat appointment yang baru lah. Okay. Jadi kalau korang rasa video ni bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen dan subscribe dan jumpa pada next video. Assalamualaikum. Ciao.